Sebut saja ulit mayang, kita dah mula rasa seram sejuk. Ulit mayang adalah satu tarian memanggil roh yang wujud sejak ratusan tahun dulu di pesisir pantai Terengganu. Banyak versi legenda tarian ulit mayang ni. Antaranya berasal daripada upacara rawatan kuno yang dilakukan oleh seorang bomoh ke atas seorang nelayan yang berada dalam keadaan tidak sedar, dipercayai telah dirasuk oleh seorang puteri bunian yang jatuh cinta kepadanya. Tarian yang unik, penuh lemah gemalai dan penuh simbol dan mistik. Ada 7 puteri dalam lagu ni, tapi kalau perasan lagu ni hanya menyebut puteri bunian bernombor genap sahaja. Seperti puteri 2, puteri 4 dan puteri 6. Tetapi tidak menyebut puteri bernombor ganjil. Orang kata puteri bunian bernombor ganjil lebih cantik, cerdik dan kuat. So bila seru, boleh mengundang kemarahan mereka. Perkataan ulit itu sendiri membawa makna menyeru dengan memujuk supaya kembali semula. Dan ini merujuk kepada makhluk halus lah. Lagu dan tarian ulit mayang bukan sekadar hiburan dan budaya, tetapi adalah mantra dan sampai hari ini masih hidup dalam darah orang Pantai Timur.